Ramai orang nak kurus cepat sampai sanggup buat benda pelik-pelik. Tak makan langsung, minum air je, katanya water fasting. Apalah hai. Water fasting ni maksudnya tak makan langsung, minum air kosong sahaja, biasanya 24 jam, 3 hari dan ada yang sampai seminggu. Katanya nak detox badan, nak bagi organ badan rehat. Kepada mungkin yang ponteng kelas biologi dulu, hati dan buah pinggang kita dah memang 24 jam detox. Kalau nak bantu dia, bagi makanan sihat, bukan lapar diri. Yes, masa water fast akan turun berat, tapi tu air, isi perut dan glycogen yang hilang, bukan lemak. Lepas makan balik macam biasa, semua tu naik semula. So yang turun tu bukan hasil, itu ilusi. Kalau buat lama-lama, risiko dia boleh pening, lemah, low blood pressure, low blood sugar, otot susut sebab badan makan tisu sendiri untuk tenaga, metabolism drop. Lepas tu bila makan balik, naik lagi cepat. Kurus kejap, rebound lama, classical yo-yo diet. Tak payahlah water fast ni sebab dia bukan gaya hidup. Dia seksaan jangka pendek. Nak kurus betul-betul, bukan cari shortcut, tapi cari sistem. Makan healthy food, jaga kalori, tidur cukup dan bergerak. Badan kita ni bukan projek 3 hari ataupun 7 hari. Nak sihat, kena ada disiplin jangka masa panjang. Kena nak share lah, kalau betul water fasting tu detox, kenapa lepas habis puasa air, craving kau nasi lemak, bukan salad? Benarnya badan yang water fast ni tak perlukan detox, tapi mindset hampa yang perlukan detox. Hai, aku dah cakap banyak kali dah. Peserta-peserta program aku Lemak Tulin. Betul tak aku cakap? Aku ajarkan jangan berlapar, jangan buat diet-diet internet dan sebagainya. Sebab diet-diet internet ni kebanyakannya bukan direka oleh pakar pemakanan, bukan dietitian, bukan nutritionist yang buat, tapi diorang ikut logical thinking, logik akal je. So sekarang ni Dr. C pun bagi tahu benda yang sama yang aku selalu tarbiah korang pasal diet-diet bongok ni. Terpulang lah korang nak dengar yang mana?